Everything up to this point has led me here, and there's nowhere I'd rather be than to be here. غزوة خندق. خندق. ايوه افتر جبل هذا غزوة خندق. Battle of Kandak. ايه سلمان فارسي خندق. Jawab lah dulu. ايوه خندق. جواب tu. خندق ها؟ ايوه غزوة هذا الخندق. اقرب غزوة Baitul Malaikat. ايوه تمام؟ تمام زين تمام ان شاء الله بعدين اوريك رسول صلى الله عليه وسلم نماز عيد ما شاء الله. اثنين عيدين وصلاة استسقاء مطر. مسجد الغمامة. مسجد Masjid غمامة. Ghamama. مسجد الغمامة. Tomorrow bila kita nak pergi Kuba tu? Masjid Kuba. قبة ما هو مشكلة ودي بقبة. Jabal Uhud. جبل أحد قبة. زيارة ما هو زيارة. مشكلة ما هو مشكلة. متى؟ ودي زيارة ما هو مشكلة. All ziarah. اوكي كله زيارة Tak, ودي. betul lah. زيارة Timing dia orang masuk ni kena ke tak? زيارة، ما هو مشكلة. Masya Allah. Jangan cakap هنا Medi جاء dah ni. مسجد علي. هنا مسجد علي. هنا مسجد غمامة. Jangan مسجد sampai أبو Medi بكر dah. الصديق. مسجد عمر بن الخطاب. Masya Allah. Sedap ni. Everything up to this point has led me here, and there's nowhere I'd rather be than to be here. All the things that made no sense, that felt so wrong and out of place, now seem to fit perfectly. Tangan dulu, tangan. Dah full lah. Oh tu yang ni belum full lagi. Nanti Hebat. Dapat 5 minit. Ha? 6.25 ni. Alhamdulillah. Dapat tengok rezeki. Aku tadi pegang macam ni kan. Ibu rasa macam berapa sikit. Depan. Tak boleh. Untuk orang lelaki. Subhanallah. Orang perempuan. Tengok depan tu. Haji, cepat sikit Haji. Yalah. Ya. Kawal dulu. Jalan cepat ai. Habib, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Ni kita pergi Jabal Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Jabal Ar-Rahmah ni dekat Jabal Uhud. Sana tu Jabal. Peperangan Uhud tu semua kat situ lah. Tentera-tentera kita tentera-tentera Islam kat situ lah kiranya. Kita naik ke? Jom. Darat tak? Alright. Tapi balik je. Jom. Kita naik. Kasih tengok kamera, Captain. Cik tengok kamera. Bye-bye Daddy. Hai. Jabal ni Ar-Rahmah ni. Ar-Rahmah ni. Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah, 50 orang pemanah untuk ketika perang Uhud tu lah. Dekat Jabal ni. Jabal ni. Untuk elak daripada jauh lah. Dia tak, kiranya strategi peperangan di waktu tu. Isya, kabik sini. Orang tu bagi makan. Dia nak burung tu. Naik. Jom. Naik kot. Mana dah apa Habib? Dia ambil gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Jom panjat. Isya, tempat juga naik bawah. Pelan-pelan kata. Lalu sini lah. Ni ikut mana? Rekam Habis doang. sini ikut senang. Jalan Rekam senang. doang. Tu susah jatuh. Ikut jalan sini. Ni. Boleh tak? Bisa mana Habib? Oh ni lah. Dah sampai dulu. Alhamdulillah. Best. Kita masih terangkan lagi. Ya Allah kasih. Habib lambat sangat. 3 of the end. Ni view daripada atas. Untuk dapat 2 gula-gula. Ikut laluan senang lah. Sini lah senang. Hello, laluan senang ni. Jalan je. Betul lah orang cakap, usia mematangkan kita. Memang tak matang budak ni. Lalu situ senang tu ha. Oh lah jalan senang. Tak lalu jalan susah. Kenapa? Nampak full kan? Full lah. InsyaAllah. Ni rakam ni. Rakam, bukan ambil gambar. نحن لازم نروح ابو الروض Momen. Dah sampai. Anur yang nama dia. Anissa, come here.
Budak ni dah hilang lah. Kisha Habib dah hilang terus. Dah sampai bawah dah. Dah sampai bawah. Selamat. Alhamdulillah selamat. Tengok budak dorang tu kat sana tu. Ya Allah, dah sampai. Tengok tu dorang. Tengok dorang. Nampak tu? Siapa joget-joget lagi dorang tu? Kamera spek apa, bateri spek tak bawa. Subhanallah. Yang ada jual beli aiskrim tu yang Oh. sana. Dia kat tunjuk ah dia suka tempat aiskrim sana. Ha tu. Okey. Tak pula jadi makan aiskrim time macam ni. Nanti ada kurma pula. Dah hilang dalam kurma lah ada aiskrim. Abang jangan tarik-tarik bang, nanti apa tarik nanti jatuh. Oh ni tempat syuhada. Cemetery. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. مو يا بال هاي Kalau kau macam pakai kasut boleh hiking. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Susah juga hiking pakai buah. Umi pun pakai jubah Nak tadi. turun tu paling senang kalau nak tahu. Dah lah best main macam longso je. Main macam gelongso je. Let's go. Sabar degil. Ha? Oh okey. Dia suruh masuk sini dulu. Kisha Habib. Sayang. Hai, ada kurma. Ada kurma. Tengok lagi dua orang jadi apa? Lagi dua orang. Habib, jom sikit. Ada kurma. Tengok lagi dua orang jadi apa? Tu ada anu main. Tu Habib. Tu Kisha. Kisha. Habib senyum sikit. Ladang kurma. Kasih. Alah, ladang kurma. Inilah ladang kurmanya. Penuh lah toko kurma. Ladang kurma sekarang. Sama orang. Kita salah pusing kena pusing sana kah? Dua-dua jalan macam tu. Tak pastilah. Subhanallah. Sinilah masuk dia. Oh sana tadi Dia macam cepat. Ni jalan keluar. Sana lah masuk dia. Macam Bilbero dia dibuat. Allah. Boleh bertahan lah. Alhamdulillah lah. Kita menarik pula aiskrim ni. Oh, aiskrim tu menarik Amin, amin. Tiket pula. Loh, kena bayar. Berapa tu? Okey lah, alhamdulillah. all three ما شاء الله خلاص 10 ريال 13 ريالات صار كله ريال خلاص Ladang burung tu kita boleh masuk tak? Jom tu kena air dia sekali. Tu ada kafe tu kan? Jom off dulu. Jom pergi ni. Okey lah.
الله أكبر الله أكبر. The next day. Semayang hari terakhir subuh di Masjid Nabawi. Berangin betul. Jauh lagi sejuk Takkan macam ni je. Itu walaupun aku sebab tambah lagi 2 lapis dalam. Shush. Back. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah trip 327 hotel kat sebelah sana. So hari-hari akan berhenti kat sini. 327. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah beli air siap. Saya dapat video payung terbuka. Tapi kelakar. Saya dah terkejut. Kenapa saya punya payung tak terbuka? Payung depan je terbuka. Lepas tu alah tak apalah, ambil je video. Tapi tak depan saya. Lepas tu diam je. Sekali tiba-tiba payung saya terbuka. Kenapa dia ambil gambar? Betul lah, kan lambat sikit. Tiang yang last tu rupanya lambat sikit. Aisyah. Mana ni? Baru sampai? Dah semayang. Oh Aisyah. Nah ni ah. Okey. Dah okey dah. Ha? Dah solat. Elek lah tinggi kan anak tu. Ni pecah tayar dia. Pecah terus. Kalau dia nak pump pun kena tukar. Ingat nak pergi tolong dia sekejap. Okey Syah.
A few hours later. Ayam tangan. Sedap. Nak try yang kuning ni? Nampak ke? Wah, sedap ah. Ayam ni apa? Ayam ke kambing Yalah. ke unta? Entah. Bagi air panas. Rakam. Oh, rakam. Apik ah. Air ni masak. Kita ada tengok sini Yun. Tomorrow. Bangun tidur. Terus Daddy nak main. Yang ambil duit air sekarang boleh. Sini. Mana? Restoran mana? Ha, jom. Wih. Kakak, nanti kakak. Syah, kasih. Nak sini. Cepat, sini. Sini. Ha, naik. Ha, naik. Cik, naik. Cik, duduk. Ha, abang tolong abang. Ha. Sana. Ha, abang duduk. Ha. Ha, pegang. Daddy buai. Abang sana. Sejuk. Ha, ya. Nak turun. Sejuk Dia yang. masuk dalam yang. Dia ni dah satu sweater pun tak ada ni. Jom. Sejuk. Ha, jom. Tu yang kasut ni. Okey. Jom. Hello, Papa. Wih, sejuk lah. Nak kamu tangan gigi lah. Masuk. Pak Cik, apa sejuk? You masuk dalam kedai dulu. Jalan. Ah, Laju, Cik. rangkak lagi, rangkak. Cik, laju. Yang seorang lagi dah sejuk duduk dalam bumi. Sejuk, Cik, laju. Dekat Riyadh, kita dekat Riyadh sekarang. Arena dekat Riyadh. Lihat dah ni. Dah sampai Riyadh. Lagi 6 hours Pukul berapa kita berhenti semalam? sampai. Dalam pukul 12 lebih ke 1. Hati-hati, Cik. Jadi sambut ni. Ha, turun sekarang. Woo! Jom, Mamam. Biar budak masuk sejuk. A few moments later. Okay. Ha, turun. Woo! Pandai sangat-sangat. Jangan tarik dia. Bawa dia seselu, abang. Best tak? One, two, three, go. Woo, pandai. A few hours later.
Welcome to Qatar. Penat dia dijerit. La ilaha illallah. Penat je dia kita buat excited tadi. Kita greeting kau-kau tadi. Ya Allah, Sangatlah iPhone Daddy ni. Umi nak tekan. Apalah handphone tu masalah. Handphone tak boleh gerak sendiri. Ish. La ilaha illallah. Balik jalan Dia pula. siap slowkan lagi. Patah balik ni Kang. Masuk boleh keluar balik. Apa Umi ni gagal? Ya Allah. Dah. Oh, diorang kat sana dah lah tu. Jom.